selamat datang ke Bola. My name is Khalida dan hari ini kita akan unbox sebuah card game daripada ML Studios yang bernama Know Your Profit. Card game ni, kita orang nampak ML Studio ada buat video. Dia kata ni game baru lah, game paling baru dekat ML Studio. So kita orang macam, berminat lah. And then we contact ML Studios and they are so nice sebab diorang send game ni dengan ada game lagi satu nama dia Talam Ramadan for free for us to unbox, review, play. Game ni boleh main 2 to 7 players. 5 tahun ke atas dah boleh main sebab game sangat-sangat simple and actually very good kalau kita ajar anak-anak kita, adik-adik kita kenal Nabi-Nabi dalam Islam melalui card game. And then nak main pun sekejap je, 10 hingga 15 minit untuk satu game. Itu yang kita boleh nampak dekat luar kotak dia. Let's buka. Oh, so dia just ada satu deck of card. And depan sekali ada arahan untuk main, how to play. Yang selebihnya adalah card game. Tu je setup dia. Ada 4 jenis card yang korang akan dapat untuk setiap Nabi, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Alaihi Salam, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, banyaknya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Soleh ada, Nabi Soleh betul kat dia, Nabi Hud, dan last kali Nabi Nuh. So kita ada 11 orang Nabi. Dalam setiap kita bagi satu set Nabi, contohnya kita ambil Nabi Muhammad SAW. Kita ada 4 jenis kad, iaitu nama, kemudian kita ada people ataupun kaum ataupun bani Nabi tersebut. Lepas tu yang ketiga kita ada trial ataupun ujian untuk Nabi tersebut. Dan juga last kali kita ada miracle ataupun mukjizat Nabi tersebut. So cara main dia, korang kena kumpul satu set yang lengkap dan siapa ada set yang paling banyak dia menang. So kalau korang nak tahu lagi detail macam mana cara nak main, maybe boleh komen kat bawah. Kita boleh try buat introduction ataupun tutorial ataupun gameplay terus. Bagi Ella, it's such a good concept. It's not just fun. It's yang I paling suka sebab dia informative. Ya, nak tak kita orang main game ni? Thank you for watching. Thank you ML Studios for sending this our way. Thank you so much.